cakap. Bimbang aku retake 10 kali, bai. Boleh, aku boleh belanja. Wow. Kalau tu Fahad jarang tak kaya. Nanti aku. Tengok baik comel kau jadi menantu dia. Awak laju kan. Hello, wagapo tu. Sekarang kami berada di Pusat Kegiatan Masyarakat Pasir Mas. Dahulunya, sebuah kapal besar berlabuh di lubuk ini. Namun, ketamakan penduduk mencuri harta kapal membawa padah. Berang dengan tindakan itu, si pemilik kapal telah melafazkan sumpah keramat. Dalam sekelip mata, kapal hilang. Bergantinya sawah padi yang luas terbentang. Itulah asalnya Lubuk Jong. Wagapo tu. Sebelah ni kita berada di SMSK Gelang Emas. Dahulu, berdirinya sebuah pohon unik berbentuk seakan gelang dengan buah kuning keemasan yang menjadi rebutan ramai. Namun, apabila pohon itu tidak lagi berbuah, rimbunnya hilang. Namun, namanya tetap terpahat di hati. Kini, sejarah itu terus hidup dalam sebuah nama yang gah. Itulah gelang emas. Di sinilah bermulanya nama bunut susu. Bukan getah biasa, tapi pohon bunut unik yang mengalirkan cecair seputih susu. Kini, yang tinggal hanyalah tunggul tua yang diselimuti busut, yang menjadi saksi bisu sebuah sejarah, bunut susu. Apa? Cepat Allah. Tiba-tiba ada budak tu. Macam apa? Bawa.
kan? Okay, video ni video. Aku dah mengiring. Weh, sengit tu. Aku rasa sengit tu kehidupan aku. Loh, ni nak daki gurun Sahara. Ini tak ada lah. Ayo guys. Fighting.